Okay guys, jadi as a road runner, kenapa lari trail ni penting? First, dia low impact sebab korang akan directly to the ground. Tak ada lari dekat atas tarmac ke apa. Second, dia akan aktifkan korang punya small muscle yang korang tak dapat aktif waktu korang training road running, which is it is good untuk nak elakkan injury lagi dekat bahagian plantar fasciitis. Yang ketiga Yang ketiga, lari trail ni relax apa, healing. Kau boleh lari slow pace, tak perlu nak fix dekat satu pace je. Bila nak climb kau slow, bila turun kau laju. Sebab tu kau tengok sekarang dah ramai road runner, dia dah berubah menjadi trail runner. Macam saya. Ultra trail runner. Nanti for the next 5 years kau akan tengok event trail ni dah macam cendawan macam mana event road sekarang ni. Okay, last sekali, kebaikan trail running adalah coordination dan juga balancing. Sebab korang akan lari dekat uneven surface, jadi dia akan kuatkan lagi korang punya lower body. Jadi apa tunggu lagi? Korang datang je Bukit Kiara ni, korang boleh tanya kawan-kawan yang lari trail, diorang mesti ada GPX. Nak cakap sesat tu, maybe 99% lah korang takkan sesat. Sebab banyak gila way untuk korang nak keluar balik. Itu je. Happy trail running daripada BOG, KGRC, Sunto Running pagi ni. Assalamualaikum. Bye. Hello.